Ni kita punya daun pegaga, kita goreng very crispy. Hai Kak, pegaga crispy Our best seller. Bulan puasa hari tu kita jual hampir 3,000 pack. Boleh try tak? Boleh. Ada bawang putih dan kacang tanah. Orang tua dia suka makan dengan nasi putih. Tapi kalau orang muda dia suka munch saja. Sedap. Ada rempah-rempah juga Kita campur tepung dan kita goreng crispy. Dia macam sambal yang dikeringkan. Pedas-pedas sikit sebab kita pakai tepung yang pedas. Ini memang ready to eat. Maksudnya kita travel, bawa makan ataupun makan dengan nasi lah. Sekarang berniaga kat mana? Kita memang berniaga online saja, tapi kita sekarang buka booth di Ion Alpha Angle Wangsa Maju daripada 19 hari bulan 5 sampai 14 hari bulan 6 nanti. Kita punya booth betul-betul depan KFC dan juga Pokok. Selain pegaga crispy ni, apa produk yang paling best seller kat sini? Crispy sambal bilis kentang. Try dulu. Dia pedas-pedas sikit. Orang makan dengan porridge ataupun nasi atau wrap dalam roti. Very crispy. Bilis kentang dengan bawang. So ini kita punya krepek bawang. Boleh rasa Semua boleh rasa. Try first. Kalau rasa sedap boleh beli. Bawang. Ini pegaga tapi kita buat dalam bentuk krepek for munch. Yang tu buat macam sambal. Ini untuk munch. Makanan ringan. Macam ni buat krepek pegaga. Berapa ringgit satu? Ini 25. Kilang sendirilah. Bukan kilang, kita memang homemade, individual. Kita ambil daripada orang kampung. Kita punya peri katak. Ini orang makan ulam. Kita buat sebagai munch. So dia very crispy dan tak pahit. Pahit sikit, hujung-hujung je dia pahit. Bayam goreng, ni daun bayam. Kita pun ada rempeyek, kuih ros pisang tandur, ubi kering basah. Selain tu kita pun ada cookies, Nutella, yang kita bakar, celup dalam Nutella dengan Nestem. Kita punya Popia Nestem, all year round punya cookies lah. Ni ke rumah customer. So customer bayar delivery charges. Luar KL tak semua item kita boleh buat post. Pegaga crispy boleh post. Ada certain barang yang kita boleh post. Tapi PM kita dulu.